Selamat pagi semua tuan-tuan dan puan-puan. Okey, David nak kongsikan satu tips Okey, kongsikan tips sikit. Okey, macam hampa ada apply loan di TT ke mana-mana punya social media, rasanya banyak mudah ambil satu IC saja sudah boleh pinjam 20,000, ambil satu IC saja sudah boleh pinjam 10,000 ke 5,000 ke. Okey, hampa ni fikir elok-elok. Senang mudah punya orang proses tak akan selamat. Okey, itu adalah type Along. Okay, macam kita PWB ni mesti kena ada 4 dokumen: penyata bank 3 bulan, slip gaji 3 bulan, BAP dengan IC. Okay, ini susah punya proses, mesti selamat sebab kita ada tetap punya office. Macam itu, ambil satu ini saja boleh apply sudah. Okay, hampa sebelum apply fikir dulu. Okay, buat betul-betul, thinking betul-betul, okey ke tidak, baru buat keputusan. Okey, jangan last-last sudah ambil ni 20,000, minta minggu-minggu punya bunga ke apa, itu masa tu lagi susah. Okey, bye-bye.